Kali ini adalah kali kedua saya makan nasi kandar di Ipoh. Dan hari ini saya ke restoran Majidia. Walaupun sudah 40 tahun, tapi saya lebih tua. Jadi, Majidia masih kena panggil saya abang. Seperti biasa, joki main hentam kuah je. Mesti ada ayam bawang, sayur dan telur masin. Dengan sambal nyok sekali, barulah nasi kandar. Jangan lupa, papadam mesti ada. Itadakimasu. Wow, nasi kandar sini sedap. Rasa rempah sini kuat. Lepas makan, malam cium isteri pun dia tahu siang hari you makan nasi kandar. Biasanya, kalau nasi kandar yang dah berpuluh tahun, makanannya dah pasti matang. Nothing will go wrong. Overall, I love the nasi kandar here. Rasa orang dulu-dulu, very old school taste. Walaupun not the best, tapi dah cukup bagus untuk saya. Dan harga pun berpatutan.